rupa-rupanya masih ramai lagi rakyat kita terbeli emas yang gram kecil tu, 0.1 gram, 0.01 gram, 0.001 gram ataupun 0.02 gram, tak berbaloi tu pan. Walaupun dijual dengan harga sekitar RM10 ke RM15 ke RM30 ke, tak berbaloi. Sebagai dealer emas, saya kena bagi tahu tuan-puan ilmu yang betul. Pesan guru saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, jadi kalau tuan-puan nak menabung emas, pastikan emas tuan-puan minimum adalah 1 dinar emas. 1 dinar ini shilling emas, beratnya sekitar 4.25 gram. Ini adalah item minimum untuk emas pelaburan. Kalau tuan-puan menabung 0.1 gram, 0.01 gram, itu bukan emas pelaburan. Itu hanya emas sebagai koleksi dan sangat mahal kalau kita convertkan harga dia per gram. Cuba tuan-puan bayangkan, kalau nilai 0.01 gram hari ni sekitar RM30, kalau convert kepada 1 gram boleh mencecah RM30,000. Sangat tak masuk akal tuan-puan. Sebab itu kalau nak menabung emas, tuan-puan kena sekurang-kurangnya ada ilmu asas tentang simpanan emas. Emas yang terbaik adalah emas di tangan, dan emas gram minimum yang perlu tuan-puan adakan sebagai tabungan ataupun pelaburan adalah minimum item 1 dinar emas. 1 dinar emas ni tuan-puan boleh dapatkan secara seketul begini, ataupun tuan-puan menabung sikit-sikit di akaun emas gap Public Gold. Public Gold ada kemudahan akaun emas gap, tuan-puan boleh menabung 1 gram, 1 gram, 1 gram, cukup 4.25 gram begini, tuan-puan boleh keluarkan dan simpan di tangan. Sekarang nilai 1 dinar emas, tuan-puan tahu tak harga dia sekarang berapa? Melebihi RM2,000. Tetapi ketika saya mula menabung emas sekitar tahun 2018, 1 dinar emas ini hanya sekitar RM700.